pertama ni, dia ni adalah soalan yang dulu dipanggil sebagai garis dan satah dalam 3 dimensi. Garis dan satah dalam 3 dimensi. So, dia tak ada dalam silibus tingkatan 4, 5 lagi. Tapi dia sebenarnya dah belajar masa tingkatan 1, 2, 3. So, ni adalah common yang paling, orang kata topik yang kita macam tak belajar. Tapi dia ada. Okay. So, saya beritahu awak cara nak selesaikan dia. So, rajah 1 menunjukkan sebuah kuboid dengan tapak mengufuk EFGH. Diberi bahawa titik M dan N masing-masing adalah titik tengah bagi KL dan GH. Okay, namakan sudut di antara garis MF dan EFGH. So, EFGH garis yang bawah ni. So, bila kita tengok macam ni, kita nak tahu sudut dia, kita kena pandang daripada atas. Anggap pandangan mata kita daripada atas. Ni pandangan mata kita daripada atas. So, bila kita pandang daripada atas, garis FM akan jatuh pada FN. Akan membentuk satu segitiga dan sudutnya di sini. Sudut MFN. So, jawapan dia adalah sudut MFN. Okey. Kemudian, dia kata hitung sudut di antara garis MF dengan satah EFGH. Garis MF dengan satah EFGH. Okey. Sudut dia, kalau kita tengok, sudut di antara garis MF dengan satah EFGH. Kalau kita tengok, dia ni bentuk segitiga macam ni. Yang ni adalah M, F, F. Yang ni adalah N. Yang ni sudut tegak dia. Okey, sudut dia yang ni. Okey, so kita tahu tinggi dia ni 4. Okey, yang ini macam mana nak kira? Yang ni awak buat. Yang ini 4. Yang ini 3. Jadi yang serong ni adalah 5. So, untuk sudut kita pakai tan theta saja. Tan theta sama dengan 4/5. So, kita tekan shift tan. Okey, cuba tekan. Bantu cikgu sekejap. Shift tan 45. 4/5. 4/5. So, jawapan dia adalah sama dengan, okey, ni kita akan buat shift tan theta. Theta sama dengan tan inverse 4/5. So, theta sama dengan 38.66. Okey, betul jawapan dia. 38.66. Okey, terima kasih pada 40 mata yang mandang. Kalau ada yang belum follow, boleh follow. Nanti saya follow back awak insyaAllah. Okey, so, ni jawapan dia. Soalan nombor 1. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Malam ni kita buat bahagian A je. Minggu depan kita buat lagi bahagian B dan C dia. Okey, pada ruangan jawapan, lengkapkan bagi persamaan Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 3X tambah 9. Okey, untuk negatif 2, kita masukkan Y sama dengan negatif 2 darab dengan negatif 2 kuasa 2 tambah 3 darab negatif 2 tambah 9. So, jawapan dia adalah, yang ni dapat negatif 5. Okey, untuk yang satu pula, Y sama dengan negatif 2 darab 1 kuasa 2 tambah dengan 3 darab 1 tambah 9 sama dengan, okey, betul jawapan kedua. Jawapan dia negatif 5. Okey, dan negatif 2 tambah 3 tambah 9. So, jawapan dia 10. Yang ini negatif 5, yang ini 10. Okey, untuk dalam graf kita nak plot. Tengok yang ni kita nak plot. Okey, dia 0,5. Bermaksud kalau 0,5, sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 kotak kira 1. Okey, so kita tengok dekat gambar rajah. Okey, yang pertama dia minta kita buat negatif 3, negatif 18. Negatif 3, negatif 18. Okey, negatif 3, negatif 18, negatif 3. Okey, yang ini 16, 17, 18. So, sini. Kemudian ada negatif 2, 5. Negatif 2, 5. Ni tak ada masalah nak plot. Negatif 2, 5. Kosong, negatif 1.5. Okey, kosong negatif 1, negatif 2. So, kosong, negatif 1.5 dekat sini. Okey, kemudian. Sorry, bukan. Salah. Sini, negatif 1.5. Negatif 1.5 kosong. Negatif 1.5 kosong ke sini. Kemudian, kosong, 9. 1, 10. 2, 7. 2 kotak 1. 7, 3, 0. So, daripada gambar ni, kita akan buat dia punya line dia. So, line tarik. Okey, berhenti. Lanjutkan. Okey, yang ni turun ke bawah. Okey, ini graf dia. So, yang inilah graf untuk Y sama dengan negatif 2X kuasa 2 tambah 3X tambah 9. Masalah budak paling besar sekali adalah bila dia buat kalkulator ni, dia tak masuk kurungan. Tu masalah paling besar sekali.
Okey? Betul mem, jawapan dia 10. Negatif 2 kuasa 2 ni dia tak buat, dia buat direct. So kita salah. Contohnya dia buat 2 darab negatif, dia buat darab negatif 2 kuasa 2. Dia tak ada kurungan ni. Kurungan ni tak ada. Bila kurungan ni tak ada, dia jadi salah. Tak nak. Okey, habis kat situ. Jadi soalan ni saya tengok dekat Melaka pun ada, dekat Selangor pun ada. So ada 2 negeri. So Melaka dengan Selangor ni saya tengok dia lebih kurang sama je soalan dia. Yang dia test adalah benda yang sama. Jadi jaga-jagalah. Bila dia dah test tempat yang sama, soalan yang sama, kemungkinan dia nak keluar dalam exam tu agak tinggi lah. Exam SPM kan. Okey, soalan nombor 3. Nanti dah habis semua, baru kita tengok siapa yang paling banyak keluar. Bahagian apa yang banyak keluar, soalan apa yang banyak keluar. Kita akan keluarkan ramalan untuk SPM pula lah. Okey, selamat datang pada semua. Terima kasih pada yang tolong tap screen. Terima kasih pada yang share live. Okey, selamat datang Nas, selamat datang Vision. Okey, nombor 3A. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Benar atau palsu. Semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Okey, saya nak awak jawab. Jawapan dia apa? Yang berdua kata false. Palsu ke tu? Okey, ada lagi. Apa jawapan dia? Untuk nombor 3A. Palsu, Alia cakap. Jawapan M cakap palsu. Okey. Okey, Muni cakap palsu. Okey, kenapa palsu? Kenapa dia palsu? Okey, jawapan dia memang palsu. Kenapa dia palsu? Kenapa dia palsu? Jawapannya memang palsu. Tapi kenapa dia palsu? Sebab ada nombor 2. Nombor perdana ada nombor 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan seterusnya. Semua nombor ni adalah nombor ganjil kecuali 2. Kecuali 2. 2 je genap. Tapi dia nombor perdana. Jadi yang ini salah. Semua dia kena tulis sebilangan. Dia kena tulis sebilangan. Okey, B. Tuliskan satu pernyataan majmuk yang palsu. Ini memanglah awak soalan bonus kalau dia keluar. Dia kata tuliskan satu pernyataan majmuk yang palsu. Kalau kita nak buat palsu, kita mesti gunakan dan. Kita tak boleh pakai atau. Sebab atau kita ada peluang untuk jawapan yang benar banyak. Okey? Jadi untuk yang ni kita akan buat dan. Sebab dan kalau dua-dua benar baru jadi benar. Kalau dua-dua ada salah satu palsu maka jadi palsu. So 10 darab 6 ni 60, betul? 12 tambah tolak 28 ni dapat jawapan dia negatif 16. Ni salah. Jadi untuk yang B ni jawapan dia kita buat 10 darab 6 dan 12 tambah negatif 28 sama dengan 40. Tu jawapan dia. Okey? Terima kasih Cikgu Ona untuk share. Terima kasih pada yang masuk dalam live. Okey, kita pergi soalan C. Tuliskan premis 2 untuk melengkapkan hujah deduktif berikut. Semua oktagon mempunyai 8 sisi. B, C, D, E, F, G, H, I mempunyai 8 sisi. Okey, cuba awak teka apa jawapan yang dekat premis 2 tu. Apa jawapan dia? Dia cerita dia macam semua anak Pak Ali masuk universiti. Abu anak Pak Ali. Jadi, Abu masuk universiti. Itu cerita dia. Semua pelajar wajib mempunyai kalkulator. Ali seorang pelajar. Ali perlu mempunyai kalkulator. Okey, betul. Ya Badabdu. Dan M, jawapan awak tu betul. So, jawapan dia salin balik. B, C, D, E, F, G, H, I. Salin tu betul jangan salah tertinggal ialah oktagon. Okey, jawapan dia. Seterusnya, terima kasih untuk yang repost. Terima kasih yang baru follow. Seterusnya, tentukan kesahan hujah di C1. Kesahan hujah di C1. Jawapan dia ni sah ataupun tidak sah. Sah ni kena ikut format. Ikut format baru kisah. Kalau tidak, maknanya dia tidak ikut format. Okay, format dia ada 3. Saya dah biasa terangkan yang 3 tu. Jadi dalam kes ni, dia memang ikut format. Semua A ialah B. C, yang ni adalah C ni C. C ialah A. C ialah B. Okey, dia ikut format. Maka dia adalah sah. Sah ni ada 2. Satu sah, tidak sah. Kemudian yang satu lagi, munasabah ataupun tidak munasabah. Jawapan dia valid. Betul. Okey. Ada satu lagi, yakin, tidak meyakinkan. Kuat, lemah. Kuat dan lemah. Hujah tu kuat dan lemah. Tu untuk hujah induktif. Untuk hujah deduktif, dia ada sah ataupun tidak sah je. Okey, tidak sah. Okay, habis soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Nyatakan satu kayu pengukur yang digunakan untuk menilai sesuatu kedudukan kewangan. Okey, kita nak tahu kayu pengukur dia. Okey, macam mana kita nak tahu dia orang tu kewangan dia bagus ataupun dia kewangan dia tak bagus? Kalau kewangan yang bagus, dia mesti banyak
aset. Kalau kewangan dia tak bagus, dia mesti dah banyak liability. Okey, ataupun lebihan wang, lebihan aset. Macam tu. Okey, soalan yang seterusnya. Cik Santana ingin membeli sebuah rumah dalam masa 2 tahun selepas mula bekerja. Pendapatan bulanan Cik Santana ialah 3,400. Pembelanjaan tetap 2,100. Dia berhasrat membeli sebuah kondominium yang berharga 450,000 di Shah Alam. Wang pendahuluan sebanyak 10%. Okey, hitung bayaran pendahuluan yang perlu disediakan oleh Encik Santana. Okey, baca balik, dia kata benda ni dia harga 450,000. Dia nak pakai wang pendahuluan 10%. Maknanya kita buat je lah. Okey, 10% darab dengan 450,000. So jawapan dia RM 45,000. Tu jawapan dia. Okey, betul. Yang pada dulu jawapan dia 45,000. Okey, seterusnya. Hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan bagi mencapai matlamat tersebut. Adakah Encik Santana dapat mencapai matlamatnya? Okey, dia nak beli rumah ni dalam masa 2 tahun. 2 tahun ni 24 bulan. So kita buatlah. Okey, 45,000 bahagi dengan 12. So sebulan dia nak simpan berapa ringgit? 45,000 bahagi, kalau tak letak RM tak apa ke? Tak letak tak apa, tak ada masalah. Sebab dia dari unit ni memang dalam RM. So 45,000 bahagi dengan 24. So jawapan dia 1875. Ni RM lah yang sepatutnya disimpan. Okey, sepatutnya disimpan. Dapat soalan bang, dapat soalan daripada grup cikgu-cikgu mat. Okey, yang ada sekarang Sarawak, Bintulu dengan Selangor. Melaka dah keluar dah, Melaka budak jawab dah, tapi dia tak bagi keluar dulu soalan tu. Sebab nanti ada budak-budak mungkin dia ambil kemudian, tak tahulah. Okey, so tahun ni dia sangat singkat ni. Jadi awak kena jaga-jaga. Terima kasih Adha untuk follow. Terima kasih Y untuk tap-tap screen. Jadi sekarang ni bila macam ni, awak tadi ada kewangan awak 3,400 dan awak punya expenses ni 2,100. So Santana 3,400 tolak dengan 2,100. So Santana ada RM 1,300. Maka jawapannya tidak. Kerana simpanan tidak mencukupi. Ayat dia. Okey, 1,300 kerana simpanan tidak mencukupi. Okey, ni soalan 4 markah. 4 ataupun 5 markah, nombor 4. Okey, kita pergi pada soalan yang kelima. Rajah 4 menunjukkan bilangan buku latihan. Siapa-siapa yang nak soalan ni boleh masuk dalam grup Telegram saya. Grup Telegram tu dah ada soalan ni, saya dah masukkan tadi. Dan yang ada tu, yang nak ambil soalan ni ada kat dalam tu. Saya dah masukkan dalam tadi. Saya tengok dekat exercise student tu pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Bahan ni tak ada. Dan zaman sekarang kan budak-budak ni pandai guna apa tu? Pakai tab kan? Pakai tab, boleh jawab dekat tab je. Lagi senang, tak payah print. Boleh check je. Okey. Nak dengan tak nak je. Okey, kemudian soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni dengan menggunakan kaedah matriks. Okey, kaedah matriks, hitung harga dalam RM sebuah buku latihan dan sebiji pemadam. Okey, diberi bahawa Rina ni dia beli 2 buah buku dan 2 buah pemadam dengan harga RM7. Ni RM RM7. Okey, yang ini dia bayar lebih RM5. Kalau budak tu buat 3 buku tambah dengan 4 buku tambah dengan 3 pemadam, dia kata RM RM5, memang tak logik lah. So yang ni kena tambah dengan RM RM7 sebab dia ni RM RM12. Dia kata lebih RM5. So apa kita kena buat adalah okey, 2x tambah 2y sama dengan 7. Okay, yang pertama 4 buah buku tambah dengan 3 buah pemadam sama dengan RM12. Dia macam tu. Okey, terima kasih pada 60 mata mandang. Kalau ada yang belum follow, boleh follow. Terima kasih hai untuk tap screen. Okey, so kita tukar dalam bentuk matriks lah. 2, 4, 3, x, y, 7, 12. Matrik mesti ikut format. Kalau awak tak ikut format, awak dikira salah. Mesti ikut format. Lepas tu kita darabkan A inverse kiri dan kanan. So yang ini bila darab A inverse dia kira cancel lah. So x, y
Okey, formula untuk inverse nak join group cikgu macam mana? Kejap kan cikgu buka. Kejap lagi cikgu buka dia punya link dia. Okey, sini XY. Sini 1 bahagi, ni darabkan silang. 2 darab 3 tolak 2 darab 4. Okey, sini tukar tempat, yang ini tukar tanda. Okey, tukar tempat, tukar tanda. Sini 7, 12. Sampai kat sini kalau kita tekan, boleh tekan kalkulator, kita tekan kalkulator. Kalau kita tak pandai darab, kita tekan kalkulator. Okey, berapa jawapan? Cuba tekan kalkulator. Berapa jawapan? Saya ada jawapan ni. Saya ada skema sini. Saya nak suruh awak tekan. So, berapa jawapan dia untuk yang X dan Y tu, buku dan pemadam tu? Cuba kira, berapa jawapan dia? Selamat datang, Matspot. Selamat datang. Okey, berapa jawapan dia? Cuba tekan kalkulator. Okey, 0 negatif 0.5. Boleh ke? Jawapan dia adalah, okey, ni kita buat XY. Ni saya nak darab 1/6 tolak 8 negatif 2. Sini 3 darab 12. 3 darab 12. 3 darab 7 tambah negatif 2 darab 12. Yang bawah tu negatif 4 darab 7 tambah 2 darab 12. So, jawapan XY ni, kalau awak kira, dia akan dapat negatif setengah ni, dapat 1.5 dengan 2. Tapi bila awak tekan kalkulator, dapat jawapan, awak tak boleh tulis X sama dengan 1.5 tau. Awak kena tulis 1.50. RM, okay, X sama dengan RM RM1.50. Y sama dengan RM RM2. Ni tak perlu 0.00 sebab dia memang RM2. Okay, yang ini kena buat 1.50. Kalau tidak salah. 1.5 tak boleh. Apatah lagi kalau awak buat 3/2. Lagi salah. Sebab dia, cikgu, take mode, lepas tu equation ke nak cari jawapan betul. Tekan equation tu. Cikgu ada kongsi dalam cikgu punya video. Kat situ ada. Okey. Okey, jadi jawapan dia kat sini lah. Biasanya budak salah, dia tengah. Okey, soalan nombor 6. Nombor 1, tajuk trigonometri. Siapa yang dalam 70 orang ni yang ada masalah dengan nombor 6A ni? Dia tak kerti nak jawab. Kalau tak ramai tak kerti nak jawab, saya slow-slow kan. Kalau ramai boleh, saya laju-laju kan. Okey, ni orang kata saya. Okey, 2 orang, 3 orang. Okey. Terima kasih pada 80 mata mandang. Kalau ada yang belum follow, boleh follow. Okey, yang ni nombor 6. Nombor 6, Raja 5 menunjukkan sebuah bulatan unit. Apa maksud bulatan unit? Bulatan unit ni adalah, maksud dia adalah, okey, bulatan unit ni maksud dia adalah, dia ni satu unit. Dia 1 unit, maknanya dia 1 gitu. Okey, maknanya dia punya ni radius dia 1. Okey, so sudut theta dekat sini. Soalan dia kata tan theta. So kita buatlah tan theta. Tan theta adalah tentang bagi sebelahan. Okey, yang ini dia adalah negatif 0.7986. Dia punya lebar dia, tinggi dia adalah 0.6018. So, tan theta dia adalah tentang bagi dengan sebelahan. So, sama dengan 0.6018 bahagi negatif 0.7986. So, itu adalah shiftan tu. Shiftan 0.6018 bahagi negatif 0.7986. So, dapatlah jawapan dia, theta tu 37.00 darjah. Okay, itu jawapan dia. Kalau orang tanya awak, katakan dia tanya awak sin theta. Sin theta ni saya tak hafal, tentang bagi hypotenuse. Okay, hypotenuse untuk soalan ni, dia satu sebab dia a unit circle. So, sini 0.6018 bahagi dengan 1. So, shift sin 0.6018. So, dapat jawapan dia 36.99 ataupun 37 lah. Okey, ni bab apa Ni bab trigonometri tingkatan 5. Biasanya banyak cikgu yang dia laju dekat bab tu sebab dia akan cuba cover balik kemudian. Biasanya lah. Okey, selamat datang pada semua. Okey, kita pergi nombor 6B. Okey, 6B. Pada ruangan di jawapan, lakarkan graf bagi Y sama dengan 3 cos 2X tolak 1. Okey,
Dia suruh kita lakarkan graf. Okay, budak-budak AdMath dia boleh buat graf ni, tapi budak-budak MatMod biasanya ada masalah dengan soalan ni. AdMath pun masalah lah, bukan kata MatMod je. AdMath pun masalah dengan soalan ni. Okay, so kita buat kotak. Ambil 0, 90, 180, 270, 360. Ni X, ni Y. Okay, macam mana kita nak lakarkan? Kita mesti tahu di setiap perhentian. Kita kena tahu yang ni adalah cos. Cos mesti bentuk cup. Mesti masuk cup, cup, C. C, cup. Okay. Kalau sin, dia mesti S. Sin, sin, S, sin. Okay. So, macam mana nak gantikan ni? Macam mana nak gantikan ni? Okay, nak gantikan ni, contohnya 3 cos 2X tolak 1 kan? Okay, ni masukkan dia punya nombor dia. Ni masukkan 3 cos 2 darab 0 tolak 1. Dapat jawapan dia 2. So, dapat jawapan dia 2. Okey, dapat jawapan dia 2 kan? Okey, lepas tu masukkan pula 90. 90. Masukkan 90. Ni dapat jawapan dia negatif 4. Dapat jawapan dia negatif 4. Okey, negatif 4 sini. Negatif 4 sampai habis. So, 180. Bila ganti 180 dapat 2. 270 negatif 4. Yang ni dapat 2 balik. Bab berapa? Ni bab trigo, bab form 5. Okey, dah dapat plot kat sini. 0 2. So sini buatlah 1 2. Bawah ni buat negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Agak-agak lah. 0 2 sini. 90 negatif 4. 180 2. 270 negatif 4. 362. So, bila kita buat graf dia, ni turun. Okey, ni graf cos kan? Naik atas balik. Nengkong pula. Okey, macam tu. Kemudian turun. Okey, kemudian naik balik. Jangan langgar 360 tu. Sebab 360 tu nilai dia adalah 2. Macam tu. Okey. Dalam Melaka pun ada soalan ni. Dalam Selangor pun ada soalan ni. Dia bagi awak, Melaka lagi senang sebab dia bagi grid. Yang ni tak bagi grid, dia bagi kosong. So untuk Selangor dia bagi macam kosong macam ni. Awak kena buat sikit lah. Dia punya 1, 2 dengan 1, negatif 2, negatif 4 tu kena tambah lah. Melaka tak payah. Okey, ni betul Mimin. Yang ni adalah trigonometri. Okey, nak saya terangkan semula ke? Wah, cara dah macam lagi senang je. Cara si cikgu Cam lagi senang je. Dia sebab ada sebenarnya benda ni kena lukis. Tapi yang ni kita dah ada ni. Cikgu saya ajar pelik. Mungkin cikgu awak ajar lakar yang kalau cos 3 dalam 2 pusingan, cikgu macam mana tekan kalkulator. Okey, cara tekan kalkulator contoh macam ni Mungkin cikgu awak ajar tu dia ajar macam style MatMod kot. MatMod dia takkan keluar sampai susah macam tu. Okey, ni dia punya formula tadi. Ni ada 3 cos 2x tolak 1 kan. Okey, ni gantikan dengan kosong. Cara tekan dia, pastikan awak ada kurungan. Kalkulator biasa pun boleh. 570 yang tu pun boleh. Macam ni tekan kalkulator. Dapat jawapan dia 2. Jadi dekat kita punya ni pun, masuklah 2. Cuba ubah soalan. Bila dia minta tambah 2, berapa dekat bahagian C tu cikgu nak tengok. Tambah 2. Kalau tambah 2, kita ni kita buatlah tambah 2. Macam ni ni buatlah tambah 2 dekat sini. Ni buat tambah 2. Ni buat tambah 2. Untuk budak-budak MatMod, dia tak adalah sesusah AdMath punya. AdMath punya kena lakar dan tak bagi tu. Okey, macam tu. Betul saya jawab tu Mimin. Macam tu kan? Macam tu. Okey, MatMod dia akan keluar lebih kurang macam ni. Ataupun dia tanya awak A berapa, ataupun tempo B. Dia tanya macam tu je. Dia takkan yang graf dia kena ubah. Contohlah yang ni AdMath dah sikit, AdMath sikit. Y ni bukan AdMath lah, MatMod lah. Kita buat MatMod. Okey, macam ni Ni Y sama dengan cos X tolak 1 katakan kan. Ni graf asal cos. Okey, ni 180, sini 360. Mangkuk turun, naik. Bila dia ada tolak 1, ni satu ni. Bila tolak 1, dia ni akan turun. 1 akan turun kosong. Yang ini kosong akan turun negatif 1. Yang negatif 1 akan turun negatif 2. Ni akan turun sini. Yang ni akan turun sini. So graf dia
graf dia akan jadi bentuk yang sama. Tapi dia turun satu. Macam tu. Okey, boleh nantilah kalau ini kita akan buat dia punya bentuk graf dia. Okey, habis soalan B, kita pergi pada soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Isi padu V berubah secara langsung. Dia memang keluar kertas 2. Dia tak akan keluar kertas 1. Payah nak keluar kertas 1 sekarang. Dia keluar kertas 2. Orang cukup suka tajuk ubahan ni. Dia pembuat soalan cukup suka dengan tajuk ni. Okey, insurans, cukai, dia suka. Okey, isi padu V gas berubah secara langsung dengan suhu T dan secara songsang dengan tekanan P. Okey, V tulis hubungan menggunakan simbol. Kalau hubungan pun kita kena buat pakai simbol juga. V berubah secara langsung dengan T dan songsang dengan P. Okey, V berubah secara langsung dengan T dan berubah secara songsang dengan P. Habis. Okey, hitung isi padu dalam CM3 apabila suhu itu ialah 270 Kelvin. Okey, dia pakai Kelvin Ini 30 PSI. Okey. So, ni cara paling mudah dia adalah V sama dengan KT per P. So, K sama dengan VP per T. Ni paling mudah buat paling ringkas cara macam ni. Kejap lagi cikgu tunjukkan cara yang panjangnya. Tapi lebih senang kita nampak. So, kita ambil K dia. So, gantilah. Volume 230. Darab dengan P. P dia dekat sini adalah 20 PSI. Bahagi dengan 300 K. 300 Kelvin. Okay, yang baru ni. Dia V tak tahu. Isi padu. Darab dengan 30 bahagi dengan 270. So dekat sini kita akan dapat jawapan dia 230 darab 20 darab 270 bahagi 30 bahagi 300. So jawapan V adalah bersamaan 138. Ni adalah CM padu. Yang ni kita buat apa? Kita buat untuk apa? Kita buat untuk orang kata tengok dia punya nisbah sahaja. Tapi kalau ada orang soalan ni dia cari K dulu. So V sama dengan KT per P. So dia buat equation dulu. So 230 KV sama dengan K. Bukan ambil yang kat sini tau, ambil yang kat atas ni. K darab dengan temperature 300 bahagi pressure 20. So cari K dulu. So 230 darab dengan 20 bahagi 300. So dapat jawapan dia 46 per 3. Kemudian dia buat sebelah sini. V sama dengan 46 per 3. T bahagi P. Okay, so dia gantilah. V sama dengan 46 per 3. Dia ambil yang ni. 270 dengan 30 PSI. So gantilah. 270, 30 PSI. So jawapan dia dapatlah V tu 138. Banyak-banyak bab yang pasal pembesaran tu paling saya fed up. Senang je Mimin. Saya bagi tahu awak. Yang nombor 8. Transformation Melaka target soalan ni jarak masa. Tapi Selangor target laju masa. Okey, Rajah 6 menunjukkan graf laju masa dalam tempoh 1 minit. Tentukan masa kereta itu bergerak dengan laju seragam. Ni sangat senang. Saya bagi awak jawab lah. Johor saya belum tengok soalan dia. Nanti saya cari. Tahun berapa ni? Tahun 2026. Tentukan tempoh masa kereta kawalan jauh bergerak dengan laju seragam. Ni laju meningkat. Ni pun laju meningkat. Ni lagi laju. Ni pecut ni. Ni laju seragam. Ni brake. Okey, tentukan tempoh masa kereta kawalan jauh bergerak dengan laju seragam. Jawapan dia adalah 28 tolak 46. 46 tolak dengan 28. Jawapan dia 18. Betul ni. Jawapan dia adalah 18. Selamat datang pada semua. 18 saat. Okey, hitung nilai V jika jumlah jarak pergerakan kereta itu dalam tempoh 60 saat ialah 1.72 km. Okey. Okey, dalam tempoh 60 saat ialah 1.72 km. Apa maksud dia punya jumlah jarak bagi jumlah jarak? Jumlah jarak ni adalah luas bawah graf. Luas bawah graf. Okey? Jadi yang kat sini banyak kita hitung nilai V jika jumlah jarak pergerakan kereta kawalan jauh tersebut dalam tempoh 60 saat ialah 1.72 km. Okey, dalam tempoh 60 saat 1.72 km. Jadi dia ni adalah luas bawah graf. So saya bagikan kepada 3 bahagian. Okey, yang ni 1/2 20 darab 18 sama dengan 180. Okey, dapat jawapan dia yang untuk yang sini. Okey,
Yang ni 1/2 V tambah 20. Saya buat V tambah 20. V tambah 20. Panjang tambah pendek. Darab dengan 10. Yang ni. Kemudian ni saya buat dia atas dengan bawah ni 18 tambah 32. Sini 50. 18 tambah 32, 50. Ini 50. 18 tambah 32 darab dengan tinggi dia V. So, selesaikan. 170 tolak 160 dapat 1540. Kemudian, yang ni kita dapat kira, dapat 100. Okey, pindah sini. Dia dapat 1540. Okey, jadi bila dia tolak dengan 100 ni, dia baru dia dapat 1440. Jadi 1440 bahagi dengan 30 dapatlah 48. Okey, dia memang ada leceh sikit soalan nombor 8 ni. Okey, habis situ. Okey, terima kasih Intan Seri untuk komennya. Saya dah ni sikit tadi. Ada masalah masa kira tu tertinggal. Okey, terima kasih pada semua yang masuk dalam live. So malam ni kita buat bahagian A je, maknanya sampai nombor 10 je lah. Sekarang kita nombor 9. Okey, so Rajah 7 ialah sebuah bulatan yang berpusat di O. OPQ ialah sektor minor. Okay, ni nama dia sektor minor. Yang ini nama dia sektor major. So dia kata cari luas sektor major, cari panjang OP jika luas sektor major ialah 128. So sini 290 bahagi 360 darab dengan 22/7 darab dengan jari kuasa 2 sama dengan 128. Okey, jangan pakai 70, pakai 290. Sebab dia nak lengkok dia bagi lengkok meja. So 128 jari kuasa 2 sama dengan 128 darab 360/290 darab dengan 7/22. Ni terbalikkan semua. So kalkulator buat kerja. 128 darab 360 darab 7 bahagi dengan 290 bahagi dengan 22. So jawapan dia jari kuasa 2. Cikgu, nanti soalan dan jawapan cikgu upload dalam teli kan? Nanti saya upload dalam teli. So jari kuasa 2 ni nanti akan dapat jari kuasa 2 sama dengan 50.56. Jari sama dengan 7.11. So jawapan dia 711. Mana dapat 290? Sebab sini 70, sini 290. Sebab dia nak bagi lengkok meja. Dia bagi lengkok minor, tapi dia bagi luas sektor meja. Okey, habis situ. Okey, nombor 8. Isi padu prisma tegak ialah 18 cm padu. Hitung tinggi. Okey, ni dia bagi panjang AB 4 cm. 4 cm, sini pun 4 cm. So 4 cm yang tu 4 cm. Apa rumus bagi piramid? 1/3 base tapak darab dengan tinggi. Dekat depan ada rumus dia ni. Okey, jadi tapak tu 1/3 4 darab 4 darab dengan tinggi sama dengan 16. 16 darab 3 bahagi 16. So jawapan tinggi sama dengan 3. Mana dapat 7/11? 7.11. 7.11. Punca kuasa lah. J kuasa 2 tu pindah sana jadi 50.59 tu punca kuasakan dia. Punca kuasakan dia. Okey, habis Okey, terima kasih pada 60 mata mandang. Kalau ada yang belum follow, boleh follow. Nanti saya akan cuba follow back awak insyaAllah. Okey, nanti kelas kita akan buat hari Ahad pukul 9.30. Mana dapat tinggi? Tinggi ni ni tinggi ni. Okey, habis situ. Jawapan dia 3 lah. Okey, soalan nombor 10. Macam mana boleh 3? 4 darab 4. Yap, 4 darab 4 16. Betul lah. 4 darab 4 16. 16 bagi 16 1. 1 darab 3 3 lah. Tu jawapan dia. Boleh yang Zura? Dua kepingkat daripada sebuah kotak. Kotak tersebut memiliki 9 kepingkat berwarna hijau. Hijau. Kita ambil kat hijau. Okey, hijau ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kepingkat berwarna biru. Ada biru ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kemudian dia kata dia ambil tanpa pemulangan. Maksudnya kalau kad pertama yang diambil tu berwarna hijau, kat sini ada berapa hijau? 9.
Ni adalah kebarangkalian kita nak dapat hijau 9 per 16. Tapi bila dia dah ambil hijau, dekat sini hijau dah kurang 1 sebab dia ambil tak pulang. So for the second card yang warna hijau tu, dia adalah 8, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 per 15 keseluruhan. Okay, sama juga kalau dia ambil mula-mula biru. Biru kat sini kita tengok ada biru tu adalah bersamaan dengan 7 per 16. Okay, 7 per 16. Kemudian biru tu dia adalah, bila kita dah ambil biru satu, kita tak pulang balik. So dekat sini dah kurang satu biru. So kurang satu biru, dia akan jadi sini adalah 6 per 16. Habis situ. Okay, ingat dia tolak 1. Okey, last. Hitung kebarangkalian bahawa Sarah memilih 2 keping berlainan warna. Mungkin dia ambil HB atau BH. Okey, bukan 6 per 15 ke cikgu, betul. 6 per 15. Okey, 6 per 15. Okey, hitung kebarangkalian bahawa Sarah memilih 2 keping kad yang berlainan warna HB 9 per 16 darab 8 per 15. Tapi tak boleh ambil 8 per 15, kena ambil 7 per 15 sebab biru. Tambah 7 per 16 darab dengan 9 per 15. So jawapan dia 9 per 16 darab 7 per 15 tambah 7 per 16 darab 9 per 15. Okay, so jawapan dia adalah 21 per 40. Okay, habis. Okey, habis Jadi sampai sini saja sebab saya memang nak buat